Syawal menjelma lagi. Sebahagian anak-anak Allahyarham Haji Hassan telah berkumpul di rumah peninggalan ayah bonda mereka selepas selesai solat sunat Aidilfitri. Sebahagian lagi dijangka sampai sebelum malam menjelma. Alhamdulillah, bila malam tiba, kesemua 11 orang anak-anak Allahyarham Haji Hassan telah dapat berkumpul. Bukan sahaja adik-beradik yang berkumpul, tetapi juga bersama dengan suami isteri dan anak-anak. Pertemuan keluarga kembangan ini juga menjadi pemangkin hubungan yang lebih akrab antara ipar dua sepupu, sepapat dan kaum kerabat yang lain. Permainan bunga api menjadi salah satu slot acara keluarga untuk menambahkan keceriaan malam hari raya. Sepupu sepapat saling bekerjasama mengendalikan acara tersebut. Malam itu, halaman rumah yang terletak di tepi parit baru ke Jalan Tanjung Kepah Lekir Sitiawan menjadi terang benderang seketika dek sinaran cahaya bunga api dan dentuman mercun silih berganti. Istimewanya pula, hari itu merupakan ulang tahun kelahiran anak sulung Allahyarham Haji Hassan. Malam itu, Encik Razali Hassan diraikan oleh semua adik-beradik dan kaum keluarga yang hadir. Selamat hari jadi yang ke-71 Alhamdulillah kami ajak keluarga. Malam itu, semua yang hadir berasa terhibur. Diharapkan suasana ceria sebegini akan dapat diteruskan oleh keluarga besar ini. InsyaAllah.